Pernah tengok tak design loket dengan cincin lama macam ni? Nampak klasik kan? By the way, ni barang kemas pusaka. Usia dia lebih kurang 65 tahun. Masalah makcik ni, dia segan and malu bila nak jual balik emas. Tak apa cik, doktor pun cara apa pun tak main. Tak nak salah kan. Depo pun tolak barang. Bukan kata orang susah, orang tak susah memang tolak barang. Bukan nak pakai dah orang. Kontraktor apa kan. Dia tolak surat 20-50 ribu, dia pun tak mahu fikir lah. Pening, dia fikir hutang. Oh ni dah nak pelepas barang pusaka, memang kena main ni. Sebenarnya tak perlu malu bila kita nak jual balik emas. Lumrah manusia, mulut orang memang kita tak boleh tutup. So bila kita test loket dengan cincin ni emas 875, nilai dia lagi tinggi dari emas pound and kurang sikit daripada emas 916. Emas jenis ni tetap berharga bila kita nak jual balik. So manfaatkan nilai emas anda sebaik-baiknya untuk keperluan.